Nina, saya suka sangat makan taco pandan. Tapi bila saya buat sarung dia tak berapa nak jadi. Boleh tunjukkan senang dia caranya. Kalau berlubang kat tengah, kita nak buat macam mana? Mesti Nina tunjukkan. Kalau nak saiz yang sederhana, awak kena cari daun pandan yang lebar sikit lah ya. Lepas tu pastikan dia semua sama saiz lah. Kalau nak sampai siap sama saiz tempat dia tu Lepas tu kita kena lipat 4 kali. Okey, cara nak lipat dia, Nina lipat je agak-agak macam ni. Nina tekan sikit bahagian tu supaya senang nanti kita nak nampak kan bila kita nak gunting. Okey, dah sampai lipat 4 kali macam ni. Lepas tu Nina gunting. Okey, dapatlah 4 kali macam gini. Lepas tu nak gunting satu persatu ikut alur yang Nina dah tekan-tekan tadi tu kan. Lepas tu kita start menganyam. Anyam ke nama dia ni? Kan? Okey, lepas tu kita buatlah macam lebih kurang ketupat juga. Tapi ending dia sekali Nina akan buat macam gini. Dan Nina selit je kat bahagian belakang. Kalau awak nak potong pun boleh juga Ada orang gunakan selotip tapi Nina gunakan lidi ni je. Okey, lepas tu Nina potong sikit bagi dia comel. Dah jadi dah. Kena sama besar bila awak potong tu barulah tengah-tengah dia tak berlubang. Tapi macam mana kalau berlubang Nina? Senang je, tak payah nak pening kepala. Okey, buat je macam ni. Okey, letak sikit pandan macam tu. Lepas tu kita letak je sarung dan tuanglah tepung. Kita dah siap bancuh. Senang je Itu saja tu kali ni. Bye-bye.